sebenarnya menggunakan betik mengkal. Kalau makan pula Sembang pasal betik ni kan. Perasan tak? Makan betik esok tu senang berak. Benda yang sama kalau kita makan dragon fruit. Warna ke? Warna putih ke? Warna pink pun sama. Senang berak. Sebab tinggi dengan serat. Serat larut dia cukup banyak. Korang pun tahu kan, ada kajian mengatakan serat larut ni bagus untuk kawal gula dan juga kolesterol. Dan banyak kajian saintifik sebenarnya. Kita analysis systemic review kot. Kalau serat tak larut, elok untuk lembutkan najis. Try bayangkan kalau kau makan dengan probiotik. Korang pun tahu kan dalam usus korang, ni rupa usus kecil. Dalam usus kita ada bertrilion bakteria. 85% bakteria baik, 15% bakteria jahat. Usus kita ni kalau sihat, bukan setakat senang berak. Buat imun sistem badan. Kulit akan lebih sihat. Masalah jerawat, kulit akan lebih flawless. Kurang kenadangan dalam badan. Nak berak, semua senang. Kajian belakang ni mengatakan kalau kita usus sihat, cukup fibers, cukup probiotics, risiko sembelit ada lebih rendah dibandingkan yang tak makan probiotik, yang tak makan fibers. Kau tak tahu nak cari probiotik yang selamat dekat TikTok. Banyak sangat brand. Yang mana satu selamat, yang mana satu berkesan. Kalau korang cari probiotik yang ada halal, dibuat dekat kilang yang ikut standard KKM. Ada cert HACCP. Terus yang sangat sesuai untuk kesihatan perut. Pernah dengar Flash daripada My Party. Produk ni Dr. Hanif pun pernah review. Dia medical doctor kot. Penting sebenarnya probiotik dan prebiotik untuk kesihatan usus. Aku suka kotak dia. Nampak mahal. Tengok buka Satu kotak ada 15 sachet. Dan setiap sachet ada 20 bilion CFU bakteria baik. So, bakteria ni bila korang minum akan duduk dekat usus korang. Tak susah kan nak bancuh. Air sejuk. Tuang saja. Bismillahirrahmanirrahim. So dia macam blueberry. Kan memang blueberry. Lah, blueberry. Jujur aku cakap yang ni antara probiotik dan prebiotik yang sedap. Selalunya probiotik tahu lah. Ni sedap. Selain kau makan sayur buah, ni bagus. Teruskan makan. Kau top up sikit probiotik daripada Flash, My Party. Tahulah berak senang, usus kita sihat, kuat imun sistem badan. Kan?